Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Fukhairil Muhaimin bin Syamsul Anwar dari Sekolah Menengah Agama Kota Gelangi 3 dengan kod CFT 2001. Pada hari ini, saya akan menyampaikan penerangan ringkas berkaitan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Konsep murid sejahtera memberi fokus kepada 5 ciri utama yang perlu ada dalam diri setiap murid. Ciri yang pertama ialah beradab. Murid perlu mempunyai akhlak yang baik, menghormati guru, rakan-rakan serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Ciri yang kedua ialah berilmu. Murid hendaklah sentiasa menimba ilmu pengetahuan sama ada dalam bidang akademik ataupun teknologi agar dapat bersaing pada masa hadapan. Selain itu, murid juga perlu berkemahiran. Kemahiran seperti komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan penggunaan teknologi amat penting dalam membentuk pelajar yang berkebolehan dan kreatif. Ciri yang seterusnya pula ialah berdaya tahan. Ciri ini membantu pelajar menghadapi cabaran dengan lebih tabah, berfikiran secara positif dan tidak mudah berputus asa. Ciri terakhir yang perlu ada dalam diri setiap pelajar ialah berkeyakinan. Pelajar yang yakin diri akan lebih berani dalam mencuba perkara yang baru, menyuarakan pendapat dan dapat mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Pelaksanaan konsep murid sejahtera ini memberikan impak positif kepada sekolah. Hubungan guru dan murid menjadi lebih baik. Sekolah juga menjadi lebih harmoni serta dapat melahirkan pelajar yang aktif, cemerlang dan berdaya saing. Kesimpulannya, Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan satu langkah penting dalam membina generasi masa hadapan yang seimbang dari segi ilmu, sahsiah dan kemahiran. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini untuk membina generasi masa depan negara yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih.